Ini kawasan rumah di Chowkit. Aku boleh gambarkan macam satu bangunan lama yang dikenali sebagai Kowloon di Malaysia. Ni di Chowkit, iaitu bilik asuh. Ini bilik asuh Ini nama bilik asuh. Ini yang salah satunya bilik asuh yang masih wujud lagi di Kuala Lumpur. Ni kawasan Chowkit ni. Tak, saya kau tengok bilik dia. Bilik air dia. Ni bilik air dia. Inilah kawasan bilik di Kuala Lumpur di Chowkit. Dengan harga sewa dia inilah RM25 bilik di Kuala Lumpur di Chowkit. Atau RM30 dengan harga sewa dia. Ni keadaan rumah dia RM25. Tak macam satu tempat kawasan RM30 di Kowloon. Ni keadaan rumah dia Kowloon di Hong Kong. Macam satu. Siapa pernah dengar cerita pasal Kowloon, kawasan di Kowloon, rumah flat setingkat Kowloon di Hong Kong? Dia siapa pernah dengar cerita pasal Kowloon, rumah flat setingkat? Dia di Malaysia ni lah, boleh gambarkan di sini lah. अलमारी के बच्चे रख दिया कर अलमारी के बच्चे रख दिया कर Sini macam-macam dia dengar. Okey. Dah sangat sibuk. Sini macam-macam dia dengar. Okey. Dah sangat sibuk. Ini keadaan dia di Chowkit ni. Bagi mereka yang tahu dekat kawasan sini mesti tahu Ini keadaan dia mesti tahu di Chowkit ni. Bagi mereka yang tahu dekat kawasan sini mesti tahu mesti tahu kat sini.